Baru kahwin, better beli atau sewa rumah je? Jawab 3 soalan dulu sebelum buat keputusan. Yang pertama, mampu tak beli rumah sekarang? Anda kena consider banyak kos pendahuluan dan kos berterusan atau yang tersembunyi bila nak decide. Kalau rasa lagi mampu tanggung kos sewa rumah, boleh take note dulu kos beli rumah. Kedua, nak settle down atau nak flexibility? Kalau baru kahwin dan masih muda, mestilah kita nak lompat kerja dan cari kerja yang stable untuk masa depan kan? Jadi mungkin lebih baik anda menyewa dulu. Tapi kalau anda dah rasa okey dengan kerja sekarang dan kawasan tu sesuai untuk jangka panjang dengan family, boleh beli rumah terus. Ketiga, sanggup tak pikul tanggungjawab ada rumah? Bila dah beli rumah, anda kena sedia hadap maintenance, bayar bil, repair kerosakan, cukai tanah, cukai pintu dan banyak lagi. Kalau tak ada modal besar nak hadap semua ni, mungkin better untuk sewa rumah dulu. Sebab kos tu mostly tuan rumah yang kena tanggung. Tapi risiko tuan rumah tak nak bertanggungjawab tu pun ada juga. Jadi kena pandai cari yang okey. Alternatif lain, anda boleh try mohon bantuan perumahan untuk beli atau sewa rumah under kerajaan. Banyak dah kami kongsikan dekat playlist perumahan kami. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow Is1.my kalau tak nak terlepas.